Assalamualaikum, kembali lagi dengan Nafisah Catering. Hari ini saya nak ajarkan resepi yellow urendai, iaitu sejenis manisan yang diperbuat daripada dua jenis bijan dan juga beberapa jenis kacang. Korang kena tengok video ni sampai habis, jangan skip ya. Kacang tanah sebanyak 250 gram, sangai tanpa minyak. Kita asingkan biar sejuk ya. Yang ni potu kedelai sebanyak 250 gram. Boleh beli dekat online, boleh dekat kedai pun dapat. Sangai tanpa minyak juga ya. Biar sejuk juga ya. Sekarang kita sangai bijan putih dan juga bijan hitam sebanyak 100 gram. Bijan putih 100 gram, bijan hitam 100 gram ya. Api mesti kecil semasa kita sangai bijan ya. Biar sejuk juga ya. Sekarang kita sangai kacang hijau sebanyak 200 gram. Sangai seperti keperangan dan juga bau kacang hijau semerbak. Kacang hijau dah siap. Biar sejuk ya. Semua dah sejuk. Sekarang kita perlu blender halus. Dah siap blender semua. Masukkan 1 cawan setengah gula merah ya. Air sebanyak 1 cawan. Masukkan secubit garam. Sementara kita buat air gula, kita perlu mendidihkan air dalam satu periuk untuk kita double boil nanti. Tak nak bagi gula merah ni keras. Okey, yang ni cara kita nak tengok air gula dia kena duduk setempat. Okey, kita ambil sedikit dalam satu pinggan. Lepas tu ambil dalam 1 sendok lebih gula. Gaul dengan sendok dulu sebelum kita nak bulatkan ya, sebab dia panas. Okey, sekarang kita bulatkan ya. Saiz dalam sebiji limau. Kita salurkan sedikit dalam tepung ya. Yang ni dah buat. Kita ikut je proses yang sama sampailah tepung-tepung tu habis. Sebarang tempahan boleh kontak 016 250 1873. Assalamualaikum.